sampai airport. Kita nak pergi ke Sabah. Kiri. Kau tahu apa? Atau saya mak sebelah itu. Dah tolak tu. Dah, jom. 10.30 boleh. Ha? Berapa? Beratnya. Kita makan dulu. 4 lagi, baru pukul 9.30. Jom. Tolak break dia tu. Kita pergi makan dulu. Ada makan kan? Tak tahu. Dia dah makan. Kat sini je dah. Jom. Kita datang food court KLIA. Beaten Walk. Ha? I love you. Kau kenal. Ada lain tak kan? Carrot ada carrot. Ini kat sana nak beli lagi ni. Dan rainbow. Aduh, roti dia ni. Dalam ni ada ni tau. Semua ala carte je? Ada set dengan Dan ada ambil satu lagi chair. Makan mana? Hotdog. Oh, anjing panas. Anjing panas. Kau ni makan juga. Kita nak pergi mana ni? Sabah. Kita kat mana sekarang? Airport. Kita dekat Brunei. Kuala Lumpur International Airport. Kita nak naik kapal terbang pergi Sabah. Sabah. Ada Saya- ponteng. Itu yang penting. Saya ponteng sekolah hari ni dengan Isnin dan Selasa. Kan? Tiga orang? Ya. IC. Cepat. Dah Mana simpan. tak bawa? You duduk sini lah. No. Badan. Dalam ni. Anda bawa kami. Tak bawa dah. Comot je mulut ni. tinggal lah. Scan dan. Jam tangan lah. Tak. Mana kita kena lagi? Dah habis semua dah? Lagi. Baik dah. Lagi dah masuk dalam aeroplane. Mami boleh sampai sana. Dan ada boleh pick it and a mix M&M's. Mana bayar ke? Kena lah. Kita dah masuk mana dah? Airport. Kat gate 6-7. Kita nak pergi gate mana? 6-7. Wanky. Gate A9. Tunggu sana. Okay, panas ni. Jom. Lagi. Kita jangan gerak sangat. Kena sekejap gila. Untuk naik pesawat. Terima kasih. Ni. Thank you for your cooperation, ladies and gentlemen. We would now like to invite passengers seated in group 4. Passenger. Dah settle. Wah, hebat. Okay. Adik dah dapat pouch belum? Ha? Pouch mainan dah dapat tak belum? Belum. Oh, dia bagi pound mainan. Best lah Dan. Kalau masa cuti sekolah tak cukup. Oh, ya. Okay dah. 5E. Saya pergi ni. Tengah-tengah. Nampak dia bukan lima bayar. Dan kenapa Dan duduk situ? Dan dia ni nak satu. Buang saja.
Baby dah besar. Jadi odol. Odot. Wah, Dan dapat apa Dan? Dapat stiker. Dapat stiker? Dan tic-tac tu. Mana? Books. Dan dapat kamera. Wah, tak kira tunjuk lagi dapat apa. Ini senang macam Dia bagi dua kat Dan sebab tak ada kids kot. Ini. Dia cakap Kalau hari biasa habis. kalau holiday. Stiker, wah, pensel buat kumon. No, I don't want. Lagi? Dia salah apa? Bukan salah. Stiker lagi? Coloring book. Coloring book, okey, bagus. Pandai ada colour ke? Oh, ni boleh buat kumon. Buat kumon banyak-banyak ke? Mama nak tunjuk dekat cikgu kumon Aidam buat. Aidam buat dalam. Masukkan dalam. Ada Oh, ada pastel colour lagi. Tapi tak ada peach. Putih tak ada? Macam nak tempat kalawan? Ni masuk dalam. Dedek, tic-tac tu untuk apa? Kita nak main macam game. Tadi tak. Okey, apa Dan? My name ada buat ni. My name is Ahmad Aidam bin Muhammad Zuhadi. So my favorite color is red. My favorite food is chicken and fries. Why you put red kat green? Huh? Favorite colour. Then? When I grow up, I want to be a policeman. Policeman? Why? Ada. Ni. I wish I were rich. Kita nak pergi laju. Wow. Lajunya. Putrajaya. Itu rambut masjid tu. Tu pink ni. Ada kan? Ada. Tu kelab tu. Apa tak kelab? Kelab tu macam asap je. Tapi kalau dia dah berat sangat dengan water, turunlah hujan. Apa? Chicken? Chicken capital. Chicken kapitan. Steam rice. Wah, baduo. Come, let's It's lunch. Jemput makan. Bila jatuh? very last one. Dapat kami. Ini western ni lah. Kita nak guna gadai buat apa? Oh, syukur. Dapat free food. Nice. Macam ni Dan. Kedai lagi. Bola. Wah. Ada corner dah. Wow, MotoGP. GP lah, kepala tinggi. Tu beach apa dah? Okay, ada macam tu stick. Aku sekarang ikutnya tu kat oh, nampak cloud. Dia ada stick ke? Jauh. Nanti lah. Nanti. Ui. Di apa tu? Eh? Tu. Abun. Nak landing. Wow. Ini kuat. Dah landing. Oh. Biar Start lompat. landing kita semua. Tu over 10. Dah sampai atas Sabah ke? Dan landing rate dia berapa dah? Tu over 10. Lompat. Terkejut. Terkejut tak Dan? Terima kasih. Jumpa lagi. Hai. Assalamualaikum. Salam. Ni betul lah. Tu mau pergi Sabah. Dan dah lepas ni kena cakap Sabah Dan. Sabah. Kau ke mana kau? Mau pergi mana? Sana. Mau sana kah kau? Hey. Ui, kopi pink guys, kopi pink.
Restoran dia dekat airport KK ni. Bulan-bulan menjadi bintang. Jom. Kereta warna merah, cuba tengok ada tak? Dan ni kereta ni. Special. Start inspection, alright. Plus. Ha? Nampak belakang tempat kena. Oh, macam tu. Alright. Depan. Okay, ambil gambar dulu guys. Servo kereta ni. Sebelah. Trevo guys, Trevo. Sekejap. Okay guys, dah dapat dah kereta Trevo. Masuk barang dulu. Okay guys, dah ambil dah kereta sewa daripada Trevo. Kita sewa Potong Saga. Dia lekas ni letak nanti hilang. First time naik Potong Saga ni. Dulu zaman Potong Saga yang first model je kita bawa. Dekat semua kat sini. Ni first time Tu mai cakap. bawa balik Potong Saga yang Jap. tahun berapa ni? Tahun 2020 tak silap. First time sewa dekat Trevo ni guys. Dia punya prosedur dia senang je. Dapat kereta, isi detail dekat apps tu, gambar kiri kanan depan belakang, lepas tu gambar defect apa semua, kita ambil gambar, Sebelah mana? masukkan dalam Trevo punya app. Lepas tu submit, kita dah boleh guna dah kereta ni. Alright. Jom. Okay guys, tempat pertama kita, kek lapis Borneo. Kek lapis Borneo guys, kita datang kek lapis Borneo. Jom. Mix tu. Ya. Ada ke mix? Mana dari susu? Anda nak rasa? Ya, makan lah. Apa ambil lagi? Ambil lagi dia habis. Wah, makan pesta macam makan betul-betul je. Habis satu dulang kan. Tak kak? Cash Boleh QR, boleh cash. Oh, QR lah. Long Island. Dah duduk hotel tidur. Dalam-dalam mana dia bawa ni? Shortcut ni. Dia bawa jalan shortcut guys, Google Map guys. Okay guys, dah sampai Manhattan Suite Hotel. Bukan hotel lah, apartment sebenarnya. Kita duduk dekat ITCC ni. Hello kak. Parking betul-betul depan ni. Jom. Sabar. Oh, melampau. Masih Finland. Nombor 0906. Okay. What? Alright, jom. Dah dapat dah guys. 0906. Okay, go. 06. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka dah. Buka kasut dah. Inilah bilik kita untuk 2 hari ya. Wah, nampak laut tu. Sana. Apa Dan? Oh, dia satu alam ni. Tak lipas. Dia tidur. Ada paket, ada goreng-goreng, ada set nasi. Ikannya mana? Nasi ikan yang ini. Yang selalu order? Yang biasa orang order, tomato, tom yum. Oh. Yang ni yang ala carte. Terima kasih ya. Kenapa dia tak sabar? Dia lapar. Ha? Dia lapar.